Kalaulah umur you dah panjang, dah meningkat, tapi masih lagi rasa macam lost, macam tak ada hala tuju dalam hidup. Hidup entah ke mana-mana. Diri sendiri tu tahu yang diri tak ada hala tuju. Masih lagi berada pada tahap yang sama bertahun-tahun. Sedangkan umur tu dah meningkat. Dah 30-an. Tapi masih lagi tak ada hala tuju. So, apa yang you all kena buat adalah membuat pilihan dalam hidup. Mungkin sebelum ni, tak berani nak buat pilihan dalam hidup. Takut ambil risiko. Nak hidup dengan keselesaan, nak rasa secure tapi tak ambil risiko. Bila tengok kawan-kawan sekeliling, rasa macam diorang dah advance. Tahu tak apa beza kawan you dengan diri you? Bezanya adalah diorang sanggup ambil risiko dalam hidup untuk bina hidup. Sedangkan you masih lagi nak berada pada keselesaan, tak nak ambil risiko, masih lagi confused. So you kena buat plan untuk diri sendiri. Umur dah meningkat, takkan nak tunggu lagi.